Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah bagi peluang kita berjumpa semula. Kerana tak ada siapa pun daripada kita ni dan seluruh manusia dalam muka bumi ni yang tahu akan takdir Allah Ta'ala. Kerana ia adalah rahsia Allah. Hidup, mati, ketentuan segala perkara, rezeki, semua di dalam genggaman iradah, kudrah dan ilmu Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kerana diberi peluang ini. Dunia semakin uzur, dunia semakin penghujung. Tandanya masa terlalu cepat. Sebulan lagi tak sampai pun kita akan menemui Ramadan. Sekejap aja. Hidup ni terlalu cepat. Cepat. Dan kita sentiasa di dalam masalah yang sama. Dan kita tak mampu untuk perbaiki diri kita. Kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Dan kita tak mampu menjadi diri yang baik. Walhal masa kita untuk menemui Allah ini terlalu hampir. Tetapi kita tidak boleh mengislahkan diri dan mengislahkan amalan kita. Kita tak boleh memperbaiki amalan-amalan kita. Amalan jasmani, amalan rohani. Kita tak mampu untuk istiqamah, untuk tingkatkan amalan-amalan kebaikan. Dan kita tak mampu untuk menjadikan diri kita berubah lebih baik. Walhal masa kita untuk bertemu dengan Allah ini sudah dekat. Inilah ketakutan orang-orang soleh. Orang soleh dia tak takut hilang harta. Orang soleh dia tak takut hilang dunia. Orang soleh dia takut hilang iman. Dia takut hilang kebaikan. Kerana apa? Kerana perkara yang ditakuti oleh orang soleh itulah perkara yang akan bersama dengan dia besok. Perkara yang dia takuti itulah perkara yang dia nak bawa sama. Sebab itu mereka takut pada perkara yang betul. Tetapi kadang-kala kita masih takut pada perkara yang tidak betul. Perkara yang kita tidak bawa, itulah perkara yang kita takut selama ni. Perkara yang akan bersama dengan kita, perkara itu kita tak pernah takut. Sehingga kita tak mampu mengikut perintah Allah, yang mana Allah perintahkan supaya kita ini memperbaiki akan amalan kita. Perbaiki amalan kita, perbaiki hati kita, agar kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan yang begitu tenang. Apa yang kita buat dalam hidup ni adalah sebahagian daripada tuntutan syarak. Allah suruh kita berusaha selama kita dalam dunia ni. Tapi jangan jadikan usaha kita itu kita melupakan akhirat.
Langsung kita mencintai dunia, melupakan akhirat. Langsung kita mencintai akan rumah-rumah kita yang besar dan melupakan kubur. Kita mencintai sekalian makhluk di sekeliling kita sehingga kita sanggup membenci Allah Subhanahu wa taala. Biar kita buat semua perkara ini kerana Allah. Kita buat urusan dunia kerana Allah. Kita mencintai makhluk kerana Allah. Kita mencintai akan rumah-rumah kita kerana Allah. Lalu kita akan jadikan semua perkara ini menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang suka kita. Pasti satu hari orang yang suka kita, dia akan benci kita. Hari ini orang akan angkat kita sampai setinggi gunung. Satu hari dia akan lepas kita dan dia akan pijak kita. Hari ini orang akan memuji-muji kita. Sampai satu masa saat dia menemui kesilapan kita, dia akan cela kita. Dia akan tinggalkan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali kita melakukan perkara yang keji, Allah tak pernah tinggalkan kita. Sekali kita datang kepadanya, lalu Allah memuji kita. Sekali kita datang kepada Allah dengan membawa kebaikan, membawa kepujian. Walaupun sebelum itu berkali-kali kita datang membawa kekejian. Sekali je kita datang kepada Allah membawa perkara yang dipuji, lalu Allah sayang kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab itu masa yang ada pada kita jangan kita sia-siakan. Masa yang Allah bagi pada kita jangan kita sia-siakan. Kita gunakan masa itu sebaik mungkin. Masa kita untuk dunia, untuk cari rezeki, gunakan sebaik mungkin. Masa kita untuk Allah, gunakan sebaik mungkin. Jangan kita tidak adil. Kita habiskan keseluruhannya untuk dunia ni, untuk hidup ni, untuk rezeki ni. Sehingga waktu kita untuk Allah ini terlalu sedikit, terlalu minimum, terlalu kecil dibandingkan kita gunakan waktu kita untuk dunia yang saya dan tuan-tuan muslimin muslimat faham yang kita akan tinggalkan. Sekuatlah mana kita cari dunia ni, tapi dunia yang Allah benarkan untuk kita bawa bersama cuma 3 helai kain kapan. Kuatlah kita cari dunia ni, siang, malam, pagi, petang, beratus-ratus kilometer kita mencari dunia ni. Yang Allah benarkan kita bawa balik 3 helai kain kapan. 3 helai kain kapan. Kuatlah kita mempertahankan dunia ni. Masa hidup ni kita akan pertahankan dunia ni. Dan sampai satu masa kita terpaksa melepaskan semuanya. Terpaksa lepaskan. Mahu tidak mahu terpaksa lepaskan. Ini hakikatnya. Tapi kita tak nak mengakuinya. Inilah kesombongan kita dan kedegilan kita. Kita lebih percaya cakap orang di sekeliling kita. Kita tak mau percaya akan kalam Tuhan. Kita lebih percaya akan kalam-kalam manusia. Tapi kita tak percaya kalam Allah. Ini yang selalu saya ulang-ulangkan. Di mana iman kita? Di mana keyakinan kita kepada Allah? Di mana pegangan kita? Ini yang disebutkan akidah. Kalau akidah kita gagal segala-galanya. Kalau iman kita gagal, kita akan gagal segala-galanya. Kalau iman kita musnah,
kita akan musnah segala-galanya. Sebab itu saya selalu ulang perkara yang sama. Ulang, dan ulang. Jika tidak diulang, kita akan lupa. Kerana yang melupakan kita ini terlalu banyak. Yang membuatkan kita lupa ini terlalu banyak. Dan sedikit yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Sedikit. Yang nak ingatkan kita untuk balik kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, terlalu sedikit. Lagi-lagi pada zaman mutakhirin ini, kita sudah tidak mengenal mana yang betul, mana yang salah. Kita jadi keliru dan terus keliru. Sehingga kan kita seperti orang gila. Orang yang keliru ini macam orang gila. Dia tak ada arah. Dia tak tahu dia nak pergi mana. Dia tak tahu dia nak bawa dirinya ke mana. Kerana dia keliru. Fikirannya bercelaru. Kita sendiri pun tak tahu apa yang kita fikirkan hari ini. Kita sendiri pun tak faham. Hari ini aku fikir apa? Hari ini apa yang ada dalam kepala aku ni? Apakah yang aku buat, yang aku fikir hari ini betul pada sisi Tuhan? Atau aku juga termasuk dalam golongan orang yang telah ditipu oleh kehidupan ini? Saya berfikir, dan semua orang berfikir, jalan ke syurga itu sakit, jalan ke syurga itu susah. Maka ulama kata, tak semua orang akan boleh berdiri betul untuk berdiri di pintu syurga. Tak semua orang akan boleh terus berjalan untuk sampai ke pintu syurga. Tak semua orang akan berjaya untuk sampai mengetuk pintu jannah Allah. Ada yang jatuh tewas, ada yang berpatah balik dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita belajar kitab tasawuf ini agar kita dapat perbetulkan roh kita, perbetulkan perjalanan kita. Kita bukan nak jadi alim, tak. Kalau ikut yang mengajar syarah hikam ni ramai di masjid ni, bukan saya seorang, ada lagi ustaz-ustaz yang lain. Saya tak minta orang yang hadir ni jadi alim. Tidak. Mengaji ini wajib. Yang memberi faham itu Allah. Saat Allah memberi kita faham, bermakna kita mula terbimbing. Kita mula terbimbing. Tapi bila Allah tak mahu bagi kita faham, kita tak akan terbimbing dan terpimpin untuk menjadi orang baik. Kita belajar ilmu tauhid agar kita dapat membetulkan pegangan kita dan menyempurnakan keyakinan kita. Al-jazmu muwafiqu lima indallah an dalilin. Kita belajar ilmu fiqh supaya kita dapat menyempurnakan syariat. Semayang kita betul, puasa kita betul. Jangan kita puasa berulang-ulang setiap tahun, tapi kita tak mampu tahan nafsu kita, tahan amarah kita, tahan desakan nafsu yang Nabi kata min nafsil la tashba', nafsu yang tak pernah kenyang dalam hidup kita. Supaya kita dapat puasa yang betul, kita berada dalam Ramadan tak lama lagi. Jangan kita tak berjaya. Kita zakat, kita keluarkan duit kita. Setiap setahun sekali penyataan kita. Apakah kita mampu untuk melepaskan dunia ini kerana Allah? Kerana harta yang ada pada kita ni Allah bagi. Kalau dia tak mau bagi, dia akan gagalkan semua usaha kita. Kalau dia tak mahu bagi kita walau 1 sen pun,
Dia akan jadikan sebab untuk menggagalkan segala usaha dan ikhtiar kita. Setahun sekali, penyataan kasih dan cinta kita kepada Allah. Kau jangan lupa, apa yang ada pada engkau kurniaan Allah. Ini yang dijelaskan kepada kita. Mahu atau tidak, engkau kembalikan harta engkau itu semula kepada Allah. Tidak banyak, sedikit. Tetapi jika engkau genggam dan terus genggam, sampai satu saat aku akan tarik kembali apa yang ada pada engkau. Tidak susah pada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dijadikan satu sebab yang tidak munasabah, yang munasabah untuk menghilangkan segala apa yang ada dalam hidup kita. Itulah Allah. Itulah Allah. Kita belajar ilmu tasawuf supaya membetulkan roh kita. Kita sentiasa menyedari agar apa pekah yang kita buat, tauhid yang kita pegang, maka menjadikan kita hamba yang ikhlas. Perbetulkan amalan kita, perbetulkan hati kita kepada Allah. Sembahyang, kita sembahyang maghrib tadi, lafaz niat itu sunat. Tetapi yang sunat ini, kalau kita memandang kepada perjalanan diri kita, dia jadi besar. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Setiap solat Allah didik kita ikhlaslah. Engkau pandanglah aku, engkau tengoklah aku, engkau berharaplah kepada aku, engkau baliklah kepada aku, engkau kembalilah kepada aku. Kerana apa yang ada pada engkau sebelum ini, hari ini dan akan datang adalah kurniaan dan anugerah daripada Allah. Bukan sebab engkau pandai berniaga, bukan sebab engkau pandai bekerja, bukan sebab engkau ada ilmu, tapi sebab Allah menghendakinya. Jika Allah tidak menghendakinya, dia akan tewaskan kita, dia akan jatuhkan kita, dia akan bankruptkan kita, dia akan hilangkan segala apa yang ada pada kita. Itulah Allah. Jika kita belajar sungguh-sungguh tauhid, fiqh, tasawuf, saat itu kita jadi hamba yang baik. Kita akan jadi insan yang baik. Setiap ujian dan dugaan yang Allah datangkan kepada kita, bukannya Allah menzalimi kita, tetapi Allah sedang melihat kita. Engkau masih ingat aku atau tidak? Engkau masih perlukan aku atau tidak? Engkau masih inginkan aku atau tidak? Engkau masih ingin kembali kepada aku atau tidak? Ataupun engkau tetap berdegil dengan pegangan engkau? Engkau tetap ingkar dengan sikap engkau yang dulu? Engkau tetap berada pada jalan yang engkau pegang dahulu? Engkau tak mau kembali juga kepada aku? Allah tak pernah zalimi kita, tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allah fi. Tiada meninggal kebodohan walau sedikit bagi siapa yang hendak mengadakan suatu pekerjaan dalam suatu waktu selain dari apa yang dinyatakan oleh Allah di dalamnya. Kita takkan mampu buat apa-apa
kita takkan mampu laksanakan apa-apa, kita tak mampu untuk menghendaki apa-apa jika tidak sepakat dengan ketentuan daripada Allah. Orang kata kalau ada duit semua boleh jadi. Ada orang yang ada duit dia tak boleh buat apa. Ada orang kata kalau sihat semua boleh buat. Ada orang yang sihat dia tak mampu sujud kepada Allah. Ada orang kata kalau saya pandai saya boleh buat baik dan tinggal perkara jahat. Berapa ramai orang yang tahu hukum tetapi melanggar hukum Tuhan. Ada orang kata kalau saya ada harta saya akan bersedekah, tetapi berapa ramai orang yang ada harta yang memeluk harta mereka kerana takut habis saat mereka hidup. Mereka tahu dan mereka percaya janji daripada Allah, tetapi kita tetap berpaling daripada janji Allah. Walaupun kita ini menyatakan innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak pernah mukir janji, tetapi kalam Allah kita ingkar, kita tolak, kita menepikan. Satu hari Allah akan uji kita, percayalah. Mak kita larang kita berkali-kali, ayah kita larang kita berkali-kali, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Ayah kita ni orang dia lembut, dia tak marah, lembut ayah kita. Bertahun-tahun kita buat juga, sampai satu hari dia pukul kita. Satu hari itu perkataan yang keluar daripada mulut kita cukup menyakitkan. Walaupun yang keluar daripada mulutnya perkataan yang cukup lembut. Lalu mak kita kata apa? Lama dah ayahmu ni tadi tahan, hari ni mu boleh sakit. Laisa kamislihi syai'un. Allah tengok kita lama, dia tengok kita degil, dia tengok lagi degil, dia tengok lagi degil, dia tengok lagi bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita degil, tak mau balik kepada Allah. Satu hari Allah uji kita, boleh sakit. Jika kita memandang dengan hati yang bersih, maka kita akan kata apa? Aku salah. Tapi jika kita memandang dengan hati yang kotor, lalu kita kata apa? Ayah aku benci aku. Ayah aku tak suka aku. Lalu kita mengambil keputusan lari daripada rumah. Akhirnya kita hilang ayah kita, kita hilang ibu kita yang tak boleh digantikan dengan orang lain. Kerana bin kita adalah bin ayah kita. Yang melahirkan kita adalah ibu kita yang kita tinggalkan itu. Jika kita tidak mahu mengaku kesilapan kita, kita terus lari daripada Allah, kita tidak ada Tuhan lain. Kita tidak ada Tuhan lain. Kita hanya ada Allah. Maka sebab itu, jaga qalbun ini.
jaga pegangan ini, jaga perjalanan agama ini dengan baik. Jika tidak, kita akan melalui jalan itu. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, jangan bercita-cita hendak meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah dah tetapkan tetap berlaku. Apa yang perlu kita buat? Ya Allah, kuatkan aku. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah. Segala yang aku lalui ini adalah kesilapan silamku. Kesilapan aku sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Ya Allah, berikan aku jalan keluar yang baik. Kerana aku tidak ada siapa-siapa lagi di dalam hidupku. Aku hanya ada Engkau, ya Allah. Aku hanya ada Engkau, ya Allah. Aku hanya ada Engkau, ya Allah. Dan jangan lupa, saat Allah telah perbetulkan diri kita dan keadaan kita, jangan kembali untuk lari daripada Allah semula. Jangan kembali untuk lari daripada Allah semula. Jangan lakukan kesilapan yang kedua. Jangan lakukan kesilapan yang telah kita lakukan pada kesilapan yang silam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, yakni apabila Allah menetapkan hamba itu dalam mana-mana hal yang tiada dicela oleh syarak, ia hendaklah melaziminya. Bila Allah bagi benda baik, harap dengan Allah istiqamah. Allah bagi kita benda baik, istiqamahlah. Ya Allah, boleh tak Engkau terus jadikan aku orang baik? Contoh begini tuan-tuan, saat kita mula mujahadah bertahun-tahun, kita ni mujahadah bertahun-tahun. Dulu kita ni pemarah, mujahadah bertahun-tahun. Alhamdulillah sekarang kita dah lembut. Jangan ingat Allah tidak uji dengan jalan tu lagi. Satu hari diuji oleh Allah agar kita ni tadi berjaya tak jadi orang yang tidak pemarah. Begitu juga bertahun-tahun rezeki kita okey. Jangan kita tenang, satu hari Allah uji, masanya kita jatuh. Boleh tak kita masih berpegang, ya Allah, Kau takkan tinggalkan aku. Ya Allah, Kau takkan tinggalkan aku. Ya Allah, Kau takkan tinggalkan aku, walaupun aku berkali-kali meninggalkan Kau. Tetap Allah uji kita. Kenapa Allah uji kita? Jawapan dia, agar kita layak untuk masuk syurga. Itu je jawapan dia. Kenapa Allah uji kita? Agar kita layak masuk syurga. Syurga ini tidak boleh masuk
sebelum kita diuji. Kalau kita tidak menerima ujian ini, kita tak layak masuk syurga. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati ni ujian, supaya kita perbaiki amalan kita, baru boleh masuk syurga. Syurga ni mahal. Syurga tu indah. Tempat yang tak ada perkara yang bosan. Nikmat yang tak pernah putus. Dunia ni nikmat dia putus. Hari ni kita suka makan ini, makan ini. Sampai satu masa makanan itu kita bosan dan kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab itu dunia. Tidak akhirat. Tidak syurga. Dia tak pernah bosan. Dia tak pernah putus. Dia tak pernah jemu. Itulah syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika Allah tentukan kepada kita perkara yang tidak dicela, maknanya perkara baik, membaikilah adab dia. Kita baikkan lagi adab dia. Baikkan lagi amalan tu. Baikkan lagi dan terus perbaiki amalan tu. Kalau semayang, perbaiki semayang lagi. Jangan kita puas hati dengan semayang, baikkan lagi. Kalau dulu dalam semayang kita masih tidak boleh melupakan dunia, perbaiki lagi semayang agar kita boleh lupakan dunia. Kalau dulu kita semayang hati kita tak tenang, kita rasa terpaksa, jadikan semayang itu kita tenang. Jadikan semayang itu kita tenang, 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 dan terus tenang. Dulu kalau kita puasa, seolah-olah kita terseksa. Jadikan kita berpuasa dalam keadaan yang gembira. Man shama ramadhana bil imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Seolah-olah kita sedang menerima hadiah daripada Allah, kerana Ramadan ini satu hadiah. Kita menerima hadiah. Kalau hidup ni menerima hadiah, kita gembira. Orang bagi kita anugerah, orang bagi kita rumah, orang bagi kita duit, kita gembira. Sebab itu salafus salih, datangnya Ramadan mereka gembira, hilangnya Ramadan mereka terus menangis. Itu ada kalam salafus salih, mereka menunggu Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan, dan selepas Ramadan mereka menanti dan mengharap Ramadan itu akan kembali kepada mereka dalam hidup mereka semula. Hebatnya orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengekalkannya dan redha dengannya. Bila dapat benda baik, redha. Yang kita takut diri kita. Bila dapat benda baik, kita gelisah. Dapat semayang, gelisah. Dapat berzikir, gelisah. Dapat masuk masjid, kita gelisah. Dapat mengaji ni, kita gelisah. Kita tidak tenteram. Hati kita seolah-olah tak boleh dipujuk dengan kalam Tuhan. Hati kita seolah-olah tak boleh tenang di dalam rumah Allah. Hati kita seolah-olah tak boleh dipegang dengan kalam Tuhan. Kenapa kita tak boleh redha?
Kerana diri kita tak selesai. Diri kita tak selesai. Persoalan saya begini, kenapa tak nak selesaikan diri kita? Kenapa kita tak nak ubah diri kita? Bila kita nak ubah? Takkan kita nak menunggu malaikat maut datang jemput kita baru nak ubah? Bila masanya? Bila? Bila kita akan jadi suami yang baik? Ayah yang baik? Abang yang baik? Jiran yang baik? Ahli qaryah yang baik? Insan yang baik? Kerana kita ni sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Allah bagi kita hidup ini agar kita berusaha kita dapat menulis nama kita di pintu syurga Allah. Tahun ini 2026, berusahalah sungguh-sungguh untuk melakar dan menulis nama kita di pintu syurga. Ada anak kita, cucu kita ambil SPM kan, bila keputusan itu keluar, mereka tengok di papan kenyataan nama mereka tertulis, mereka berjaya atau tidak berjaya. Saat mereka melihat nama mereka itu tertulis dengan keputusan yang cermelang 9A, mereka melompat, mereka bersorak, mereka bergembira. Dan inilah yang disebut oleh Allah, wa abshiru, diberikan khabar gembira dengan syurga Allah. 2026, umur saya makin meningkat, umur keluarga saya ahli qaryah Bangor Peradung ini juga mula meningkat. Dan ini adalah peluang kita. Lalu belajarlah bersungguh-sungguh untuk melakar nama kita di pintu syurga dengan khat apa sekalipun. Belajar untuk menulis nama kita di pintu jannah. Jangan buang masa, jangan tangguh masa. Belajarlah untuk jadi baik. Saya selalu ingat diri saya, nak jadi baik ini susah. Nak jadi abang yang baik, ayah yang baik, suami yang baik, itu susah. Selalu motivasi diri saya, bersungguh-sungguhlah, kerana di hadapan engkau, untuk melihat senyuman Sayyidina Rasul, kerana Nabi akan tersenyum melihat engkau, kerana kesungguhan engkau untuk jadi orang baik. Walaupun jadi orang baik itu susah, walaupun sakit, walaupun hancur hati kita, tetapi yang akan menanti kita di garis penamat itu adalah wajah Rasulullah yang akan tersenyum melihat pengorbanan kita. Itu saja kekuatan kita. Hancur tuan-tuan. Kita nak jadi baik ni kena hancurkan hati kita sendiri. Kita nak dapat syurga kena hancurkan hati kita. Tetapi siapa yang akan memujuk jiwa kita dan hati yang hancur ini? Allah. Allah.
Allah. Dia sentiasa memujuk hamba-Nya. Dia sentiasa membaiki hati kita semua. Jangan tinggalkan dia. Itu yang saya selalu katakan. Walaupun semua makhluk di dunia ini meninggalkan kita, kita masih ada Allah. Walaupun seluruh makhluk di bumi ini membenci kita, kita masih ada Allah. Walaupun hati kita sakit dan hancur untuk menjadi insan yang baik, percayalah, Allah akan memperbaiki hati kita dan roh kita. Dan Dia tidak akan sekali-kali pernah meninggalkan kita. Kerana sampai satu hari kita akan bertemu dengan Allah, dan kita akan bertemu dengan baginda Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tunjukkan usaha kita. Ya Allah, aku tunjukkan kepada Engkau, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku akan tunjukkan semuanya, tanda keimananku, tanda ketaatanku kepada Engkau, ya Allah. Kita nak apa lagi, tuan-tuan? Percaya tak percaya, mati tak? Mati. Suka tidak suka, tinggal tak dunia ni? Tinggal. Bersedia tak bersedia, kita tinggal tak? Tinggalkan rumah kita, tinggalkan harta kita, tinggalkan nama kita. Bersedia tak bersedia, tinggal. Perasan tak masa ni cepat? Sekejap aja kita jumpa puasa balik. Kena ingat, bila masa ni cepat, tarikh kematian kita juga cepat. Kita kalau buat kereta laju-laju, cepat sampai tak? Cepat sampai. Kalau masa tu cepat, sampai mati tu juga cepat. Tapi kita tak buat apa-apa, kita tak nak berubah apa-apa. Kita masih lagi tak suka dengan Allah, tak suka dengan Nabi, tak suka jadi orang baik. Perjalanan masa tetap berjalan. Hari ini hari Khamis, besok Jumaat. Tak ada siapa boleh tahan. Siapa boleh tahan besok Jumaat? Tak ada siapa boleh tahan. Kita kena lalu, dan laluan kita adalah untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ia hendaklah muraqabah Allah Ta'ala dalam memelihara segala adabnya. Jangan lupa Tuhan, jangan tak ingat Allah, jangan tak berharap kepada Allah. Kita ni lemah, kita ni miskin, kita ni tak tahu, kita ni tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang kita mula belajar sombong. Kita rasa akulah pandai, belajar sombong. Akulah kaya. Kita mula belajar sombong. Akulah kuat. Kita mula belajar sombong. Akulah hebat. Kita mula belajar sombong. Padahal kita tak ada apa-apa. Muslimin muslimat, saya ada satu sahabat, sekarang ni dia kena sakit lupa.
Orangnya muda lagi. Muda pada saya. Tapi Allah lupakan dia. Siapa lupakan tu? Allah. Jadi apa yang ada pada kita sebenarnya? Jangan belajar jadi orang sombong. Jangan belajar jadi orang sombong. Jangan belajar jadi orang sombong. Belajarlah jadi orang yang rendah diri kepada Allah. Siapa orang boleh rendah diri pada Allah? Dia tak lupa dia bodoh. Dia tak lupa dia miskin. Dia tak lupa yang dia ni lemah. Dan dia tak lupa yang dia tak boleh uruskan hidupnya tanpa Allah. Ya Allah, kalau Engkau tak tolong, kalau Engkau tak bagi aku kekuatan, aku tak boleh hidup, ya Arhamar Rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada. Dan menyepakati kehendak Allah dalam demikian itu, hingga Allah memindahkannya dari segala halnya itu. Abu Utsman radhiyallahu an berkata, keadaan aku dalam masa 40 tahun, Allah tiada memindahkan aku dalam satu hal. 40 tahun aku mujahadah. Aku rasa aku tak berubah apa-apa. 40 tahun aku mengaji. 40 tahun aku semayang. Aku tak dapat berubah apa-apa. Allah tak pindahkan aku pun. Maka aku benci hal itu. Dan Allah Ta'ala tiada memindahkan aku kepada satu hal lain, maka aku marahkan dia. Kena belajar ni. Ini selalu kita buat. Kita salahkan Tuhan. Kita usaha. Kenapa aku tak dapat? Lalu kita benci. Saya teringat satu kisah. Ni guru saya ceritalah tuan-tuan. Tak tahulah cerita ni guru saya ambil dari mana, tak tahu. Tak tahulah. Tapi sekadar untuk ambil pengajaran. Masa saya belajar dulu, dia cerita benda ni. Dia kata ada satu orang perempuan dia tak ada anak. Dia tak ada anak bertahun-tahun. Tiap-tiap malam dia bangun tahajud, dia minta dengan Allah. Ya Allah, bagilah aku anak. Ya Allah, bagi aku anak. Aku dah kahwin lama, ya Allah. Dan dia tak pernah tinggalkan bangun malam. Dan tiap-tiap malam dia meminta zuriat daripada Allah. Lalu Allah kabulkan hajatnya. Saat Allah kabulkan hajatnya, dia sibuk dengan anaknya. Dan dia tidak bangun malam lagi. Kerana kesibukan dengan anaknya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka guru saya pesan, jangan jadi macam tu, dia kata. Dan kau terlupa, dia kata, saat engkau dikurniakan oleh Allah suatu perkara dan kau telah mendapatkan akannya, lalu engkau meninggalkan Allah. Sebelum engkau memiliki perkara itu, engkau dekat kepadanya. Dan sebenarnya Allah amat menyukai akan suara hamba-Nya yang merayu dan meminta kepadanya pada waktu 2/3 malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi kita hidup ni anugerah Allah. Dan cara mana kita bersyukur kepada Allah? Iaitu dengan kita berbuat baik terus kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang dan yang tidak disukai oleh Allah. Pengarang yang dirahmati Allah menceritakan tentang Syekh Abu Abbas. Sejam dah lagi. Sejam dah. Maya. Boleh lagi. Kalau sejam saya nak berhenti, ada ni. Dia nah. Itu dia. Alhamdulillah, bagus. Tak apa duduk. Pakai kain. Boleh pakai kain. Boleh. Baik, comel dah. Alhamdulillah. Na'udzubika min rahmatillah. Nafsi wa la ilaha illallah. Selamat dunia akhirat insya-Allah. Allahumma shfi lahu ya rahman rahim. Pada ketika itu, dia kata, ia mencita-cita hendak bertajrid. Tajrid ni apa? Dia nak tinggalkan asbab. Dia tak nak usaha. Ya. Dan meninggalkan apa yang diceburinya pada ilmu yang zahir. Dia nak duduk, dia tak nak usaha, nak tinggalkan. Aku nak serah semua pada Allah. Dan Syekh radhiyallahu anhu tidak menjawabnya. Dan inilah segala natijah ilmu pada Allah Ta'ala dan ma'rifah rububiyah. Apa yang berlaku atas kita adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang bila kita buat suatu perkara atas tujuan sesuatu perkara, bila kita tak dapat perkara tu, kita kecewa. Tetapi saat kita melakukan perkara tersebut, tujuan kita hanya Allah, dan kita serah pada Allah. Ya Allah, aku ni hamba Engkau. Aku tak tahu apa ketentuan Engkau dan apa kehendak Engkau. Saat itu hati kita akan jadi lebih tenang. Terus tenang. Kerana apa? Kerana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, hari ini
saya dapat satu ilmu dengan hadirnya insan. Satu saya belajar, terima kasih ya Allah, Kau kurniakan aku dan Kau berikan aku akan diri yang sekarang. Kan aku dapat merasai nikmat iman, nikmat Islam. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Kedua, saat saya pandang insan ini, ya Allah, aku belum tentu dapat keluar daripada neraka, tetapi insan ini akan terus menunggu ibunya dan ayahnya di pintu syurga. Betapa untungnya dia dan betapa ruginya akan hamba-Mu ini ya Allah. Maka saya berharap sedikit daripada rahmat Allah. Ketiga, ya Allah, jika ketentuan ini Engkau kurniakan atas keluargaku, mungkin aku tak mampu untuk melaluinya. Berikan kekuatan pada keluarganya untuk melalui akan perjalanan dan ketentuan takdir ini, dan mudahkanlah akan keluarga insan ini, ibu bapanya dan adik-beradiknya, untuk melalui takdir ini. Dan kita kena menangis, tuan-tuan, tetapi dia akan ketawa. Dan saat kita ini masuk ke dalam neraka Allah, dia akan mentertawakan kita. Saat kita ini dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, insan ini akan mentertawakan kita. Di dalam dunia semua orang mentertawakan aku. Hari ini sampai masanya aku akan mentertawakan kalian. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, terima kasih ya Allah kerana Engkau hadirkan insan ini pada malam ini untuk didik diri saya sendiri khususnya, supaya saya kena berusaha terus menjadi lebih baik dalam hidup ni. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Muslimin muslimat, bulan ni bulan Sya'ban, jangan tinggalkan tahlil. Ya, perbanyakkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyakkan baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sampai sini je, insya-Allah kita jumpa bulan depan sebelum daripada puasa. Cumanya pada bulan depan saya mari ke Terengganu ni minggu kedua. Jadi tak tahulah kalau masjid boleh terima saya Khamis minggu kedua tu. Kalau tak boleh, tak apa. Saya mari juga di edisi. Saya akan duduk di rumah lah. Ya. Nah, saya bukan nak mengajar sangat tuan-tuan, tak ada pun niat saya nak mengajar tuan-tuan. Cuma sebab tuan-tuan terima saya, lalu saya pun
cakaplah serba sedikit pada malam ni. Ya, tuan-tuan muslimin muslimat, dan sebelum saya tutup, dua perkara tuan-tuan, dua perkara. Saya rasa jemaah Bangga Peradung ni dah maklum kot. Saya untuk mencari dana pengurusan madrasah yang kita di Selangor, kita ada jual minyak saraf, minyak angin, dan minyak tu dibuat oleh isteri saya. Ya. Jadi kalau tuan-tuan berminat, ada yang sakit lutut, tuan-tuan jangan sapu kat lutut, tuan-tuan sapu di bawah lutut sampai peha. Tuan-tuan sakit pinggang, sakit belikat, tuan-tuan sapu. Dan dalam 10 minit insya-Allah minyak tu akan kering. Ya. Yang seloknya setiap nak tidur sapu. Kalau tuan-tuan batuk, sakit perut dan sebagainya, sapu je lah di dada dan di belikat. Alhamdulillah, sebahagian daripada penjualan minyak tersebut kita akan salurkan untuk dana pengurusan madrasah kita yang sedang berjalan. Dan minyak tu insya-Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat, ada di luar nanti, anak saya akan tunggu di luar dengan harga RM30. Itu satu perkara lah. Perkara yang kedua, Darul Atiq Dakwah Center Gemuruh kita udah nak naik lantai atas tu, tinggal satu petak lagi. Kalau tak silap saya, keseluruhan lantai tu dalam 23,000 je. Lebih dalam 23,000. Kalau tuan-tuan di sini nak sama-sama selesaikan benda tu, nak selesaikan 23,000 tu, tuan-tuan jumpa dengan Haji Zaini. Sebenarnya dunia ni, hari ni kita tak lepaskan, besok kita kena lepaskan. Tetap kena lepaskan. Biar kita lepaskan dunia itu secara yang betul. Jadi tuan-tuan jangan bagi saya, tuan-tuan jumpa dengan Haji Zaini. Jadi jemaah Bangga Peradung ni, jumpalah dengan Haji Zaini. Lepas tu semalam saya katakan di masjid, saya minta maaf dengan Haji Zaini sekeluarga. Kerana apa? Kerana saya tak pernah bagi Haji Zaini duit pun untuk buat bangunan. Haji Zaini yang bertungkol lumus cari dana, buat, tanya kawan-kawan. Lepas itu saya menangis tuan-tuan, dan saya selalu minta maaf dengan Haji Zaini. Hari ini saya minta maaf lagi tuan-tuan. Tapi itulah takdir Allah. Allah datangkan tuan-tuan, jamaah dan ahli qaryah Bangga Peradung sebagai keluarga saya. Jadi saya tenang dan saya cukup gembira dapat tengok Ayah Wan, tengok semua orang, tengok Haji Zaini, dan tengok semua orang yang sentiasa doakan saya. Itu saya minta maaf pada semua ahli qaryah Bangga Peradung, minta maaf dengan Haji Zaini sekeluarga, kerana saya telah menyusahkan ramai orang. Saya mengaku yang saya tak mampu untuk bina Darul Atiq Dakwah Center, tapi saya bersyukur dengan Allah kerana Allah hadirkan orang-orang yang baik di sekeliling saya. Sebab itu saya selalu angkat tangan, ya Allah, besok di akhirat, kalau aku duduk tempat yang beruntung, tolong hadirkan keluarga aku yang selalu bersama-sama dengan aku dalam hidup ni. Saya ingat tuan-tuan, wajah tuan-tuan. Kata kalau tuan-tuan tak ada, saya akan tanya. Ayah Wan tak ada, saya tanya, Ayah Wan mana? Kadang Haji Zaini beritahu Ayah Wan tak sihat. Orang yang selalu ada dalam kuliah saya akan rakam wajah-wajah ini. Kalau tak ada, saya selalu tanya, mana Haji ni mana?
Jadi mudah-mudahan Allah jumpakan kita dalam dunia ni, dan Allah tetap tak pisahkan kita besok di akhirat kelak. Kita dapat sama-sama. Kalau saya orang beruntung, kalau saya orang rugi, tuan-tuan pula beruntung. Tuan-tuan mintalah dengan Tuhan, ya Allah, kampunkan dosa orang tu, kampunkanlah dosa Ahmad Nizam tu, agar kita dapat sama-sama berada pada tempat yang sama. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami orang baik, jadikan isteri kami orang baik, jadikanlah anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, seluruh keluarga kami menjadi orang yang baik pada sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan atas kami dalam segala perkara yang sedang kami lalui, ya Allah. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami. Tolong pimpin kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Tolong pimpin isteri kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus. Tolong pimpin anak-anak kami, menantu kami, cucu kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Terangi hati kami, ya Allah. Terangi hati isteri, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya kasih sayang, dengan cahaya siddiqin, dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.